Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku nak bawa korang makan di Dapur Mama dekat Bangi. So korang tengok dia punya menu dulu. Okay, macam-macam jenis ayam, lauk semua ada. Okay, so ini kawasan outdoor dia lah. Okay, so once dah siap, dia akan bunyi bip bip. So korang tak ambil je. So memang systematic. Okay, so ini dia set ayam berempah. So apa yang special ayam berempah dia kat sini is dia punya batter. So korang tengok sini memang crispy, and batter dia ni usually yang korang selalu dapat dekat celup tepung kat Terengganu kan. Macam tu dia punya style of batter. Memang sangat-sangat crispy guys. So korang tengok sendiri lah. Korang tengok aku makan, yang korang dengar sendiri, memang crispy gila-gila weh. Memang sedap. Padu. So pada awal-awal aku makan ni, dia punya sambal tu dia tak rasa pedas sangat tau. So pada aku pada awalnya tu apa yang aku rasa adalah dia punya kuah yang sangat sedap, secukup rasa, seimbang dari segi tekstur, dan juga dia punya inilah kelikatan kuah tu lah yang aku sangat suka lah. Dia basically tak silap aku kuah kari kot. Dia bukan kuah kari, kuah macam kuah gulai lah, gulai yang dia bagi tu lah. So memang sedap, memang secukup rasa, cukup lemak apa semua memang cukup. Okay, tapi masa ni sambal dia tu tak terlampau pedas sangat. So just nice lah kan. Tapi specialnya sambal dia ni, sambal dia sedap. By the way, sambal dia memang sedap. Okay, there's a kick to it, and ada rasa manis dia, ada rasa pedas dia. Tapi specialnya sambal dia ni, dia tak terus bagi kau rasa pedas tau. Tapi dia slowly increase dia punya rasa level pedas dia tu as the time goes by. So basically makin lama kau makan, makin pedas kau rasa. So ini dah kalau kau boleh tengok, aku dah start berpeluh-peluh, dah start rasa pedas dalam lidah tu. So siapa-siapa yang memang enjoy makan pedas, you'll definitely love this. Oh, by the way, kedai ni ada juga tempat indoor beraircon. So memang selesa lah sambil-sambil makan pedas tu kan. Okay guys, so untuk Dapur Mama, I would give a rating of 9.5 out of 10. Okay, kenapa? Sebab first, kedai tu sangat selesa, luas, okay, and ada outdoor, ada indoor. Lepas tu cara pembelian yang very systematic, okay, and rasa nasi dia basically the dish itself, okay, set dia yang, oh by the way, dia ada set juga sekali dengan drink semua. So pada aku very worth the price lah kan. Sangat affordable, and rasa ayam berempah dia yang pada aku pretty rare and really different jugalah kan. Di mana dia punya outer layer of the chicken tu, dia tak macam ayam berempah yang lain, tapi dia ambil approach untuk buat dia jadi memang crispy, tapi bukan crispy macam ayam KFC semua tu, tapi crispy dengan menggunakan batter yang jenis style celup tepung punya style. Celup tepung yang macam kat Terengganu, macam aku cakap kan, macam yang celup tepung sotong, celup tepung ikan yang kau pernah tengok kan, macam tu punya style, punya crispy. So memang pada aku very rare, dan aku tak pernah rasa lagi ayam berempah yang macam tu. So sedap lah, and aku pula memang suka yang crispy ni. So sedap. Oh, and it's like, okay, macam ni, dia punya crispy tu, it's like macam kau makan goreng pisang tau. Dia punya batter tu macam batter yang sangat rare lah digunakan dekat ayam. So sedap lah. So I would definitely will repeat. Okay, memang sedap. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.